Seminit sehari bersama Dr. Mursyid bin Nazir. Bila orang tanya, "Doktor, air apa yang paling bagus untuk cuci luka?" Jawapannya, tak semua luka guna air yang sama. Pemilihan cecair pencuci bergantung kepada berapa kotor luka anda. Jika luka nampak bersih dan merah cantik, cukup sekadar nombor selan atau air bersih je. Tapi jika luka kotor, bernanah atau berbau, doktor akan gunakan cecair yang lebih khusus. Langkah ini penting supaya kita tak mencederakan tisu baru yang sedang tumbuh. Teknik cuci pun main peranan untuk membuang kuman, sama ada kita bilas dengan air sahaja ataupun membuat sapuan lembut dengan menggunakan kapas. Ingat, sapuan mestilah dari kawasan bersih di tengah ke arah luar. Jangan sental kuat-kuat sampai luka berdarah semula. Jadi, jangan memandai-mandai guna cecair yang tajam tanpa nasihat. Dapatkan penilaian doktor untuk hasil yang terbaik. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Mursyid. Jumpa lagi. Kesihatan adalah hak setiap insan.